So ini adalah ergonomic chair 905 dari Lenoble. Ergonomic chair ni bagi aku sangat sesuai kalau kau jenis duduk lebih 6 jam atau waktu tempoh yang lama lah. Tak kisah korang buat main game atau buat kerja, disebabkan dia menggunakan jenis 3D mesh. So di bahagian kepala, backrest dan tempat duduk ni memang takkan rasa kebas atau kematu. Even panas pun tak, sebab ventilation untuk angin masuk dan keluar tu ada. Lagi-lagi di bahagian seat ni lah nombor kebas atau rasa macam duduk atas papan. Untuk headrest ada dua adjustable sini, satu di bahagian pemegang ni macam korang tengok ni, dan satu lagi di bahagian tempat kau letak kepala. Jadi boleh adjust ikut keselesaan bila kau letak kepala kau. Untuk backrest pula kau boleh tinggikan ikut ketinggian badan kau, dan ada lumbar support untuk bagi kau duduk dengan cara yang betul, and boleh adjust juga macam aku tunjuk sini. And dia menggunakan jenis cushion, so lembut je bila kau letak pinggang kau. Oh, lagi satu, dia boleh recline atau baring sampai 155 degree. Yang ni kalau kau tak biasa memang kau rasa macam nak jatuh, tapi okey je sebab dia almost macam nak baring tau. And siap sekali dengan footrest, so lebih selesa bila kau recline tu. So untuk armrest dia pula jenis cushion juga, bila letak siku tu memang terasa selesa. And dia juga jenis adjustable, kau boleh tolak ke depan dan ke belakang, boleh ke kiri atau ke kanan. Kalau kau tekan tepi sini, kau boleh tinggikan atau rendahkan. And last, kau boleh simpankan juga, lagi banyak ruang. Lepas tu material kaki dia jenis besi aluminium, so dia boleh tampung berat 200 kg. Boleh tinggikan atau rendahkan kursi ni macam biasa. And warranty dia cover sampai 3 tahun. So bagi aku, kalau kau sekarang bajet tak cukup, simpan je dulu, nanti dah cukup ambil ni. Confirm boleh dikatakan puas hati. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.